daripada tim Planland. Sekarang kita berada dekat Parit Raja Darat, Batu Pahat, Johor. Sekarang ni kita nak review satu buah rumah yang telah siap dibina untuk Puan Halina dengan keluasan 1488 kaki persegi. Dan ini adalah pos yang pertama. Untuk pos yang pertama ni, luasnya ialah 8x18 dengan tile 2x1. Okey. Dekat sini ada penambahan pintu untuk safety door daripada tuan rumah sendiri. Jom kita masuk dekat ruang yang pertama. Assalamualaikum. Okey, untuk ruang yang pertama ni ialah ruang tamu dengan keluasan 11x20 dan ada tambahan untuk grill ni dan juga lighting box. Lampu downlight dan juga kipas 5 bilah untuk setiap ruangan. Untuk bilik yang pertama ialah master room. Untuk master room ni, keluasannya adalah 15x11 dan juga ada satu bilik air. Okay, ini bilik airnya berkeluasan 4x8 dan full accessory lah. Jom kita ke ruang yang kedua. Okey, untuk bilik yang kedua berkeluasan 10x13 dan juga ada dapat satu kipas 5 bilah. Dan juga kita ke ruang yang ketiga. Okey, ini ruang family lah. Ini untuk ruang keluarga ni berkeluasan 10x20, dapat kipas 5 bilah. Dan juga dekat sini ada satu sliding door. Boleh pergi ke mini balcony ataupun pos yang kedua. Bolehlah tengok santai-santai kan dengan family sambil tengok TV dan berehat. Okey, untuk yang bilik nombor 3 dan juga bilik nombor 4, di sini ruangannya ialah 9x10. Bilik nombor 3 dan bilik nombor 4 sama keluasannya 9x10. Dan juga mereka berkongsi bilik air di bahagian sinilah. Untuk bilik air ni berkeluasan 4x6. Untuk bilik air kita menggunakan pintu default. Jadi lebih cantik dan kemas. Kita ke ruang yang paling mak-mak dan orang perempuan suka, ialah dapur. Untuk dapur ni berkeluasan 17x13. Okey, untuk klien yang buat rumah dengan Planland, korang akan dapat tabletop dan juga sink 2 bot ni. Okey, untuk bahagian belakang ni ada juga satu bilik air. Jadi kalau ada tetamu ke kan, bolehlah menggunakan bilik air ni ataupun bilik air di tengah tadi. Okay, dekat belakang ada juga penambahan pintu safety door. Okey, dekat belakang ni tuan rumah minta kita buatkan store dekat luar tau. Jadi store ni dekat luar, dekat bahagian luar. Okay, ni store dia. Berkeluasan 4x10. Jadi untuk store pintu dekat luar lah, tak ada pintu dekat dari dalam. Okay, jom kita pergi ke depan. Okay, itu saja daripada kita, daripada Planland. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk buat rumah dekat tanah sendiri ataupun nak beli tanah dan buat rumah, boleh je hubungi kami di WhatsApp ataupun di talian yang tertera. Boleh juga datang kita punya pejabat urusan di Parit Raja, Johor. Kalau ada apa-apa, boleh WhatsApp. Jumpa dekat next video.